Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan juri yang bijaksana dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya dan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sihat dan penuh semangat untuk menjayakan majlis yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertajuk Peranan Majlis Raja-Raja dalam Sistem Pemerintahan Negara. Rakan-rakan sekalian, Malaysia ialah sebuah negara yang unik dan istimewa. Kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ini bermakna raja dan rakyat saling bergantung antara satu sama lain dalam memelihara kestabilan negara. Salah satu badan penting yang wujud dalam sistem ini ialah Majlis Raja-Raja. Apakah Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja merupakan satu institusi yang dianggotai oleh semua raja dan sultan dari 9 buah negeri serta di-Pertuan Negeri dari 4 negeri yang tidak mempunyai raja, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Namun, hanya raja-raja berkuasa untuk mengundi dalam hal-hal tertentu. Majlis ini tidak bersidang setiap hari, tetapi mereka mengadakan mesyuarat secara berkala untuk membincangkan perkara-perkara penting berkaitan negara. Sekarang, mari kita teliti apakah peranan utama Majlis Raja-Raja. Memilih yang di-Pertuan Agong. Pertama dan paling penting, Majlis Raja-Raja berperanan memilih yang di-Pertuan Agong, iaitu Ketua Negara Malaysia. Setiap 5 tahun sekali, proses pemilihan ini dilakukan secara bergila-gila antara 9 raja-beraja. Ini ialah keunikan negara kita. Tidak ada negara lain di dunia yang mengamalkan sistem pemilihan ketua negara seperti ini. 2. Menjaga kesucian agama Islam. Kedua, Majlis Raja-Raja juga memainkan peranan besar dalam hal-hal berkaitan dengan agama Islam. Kerana Islam ialah agama persekutuan raja-raja. Melayu ialah ketua agama di negeri masing-masing. Manakala yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Maka majlis ini menjadi tempat berbincang bagi memelihara kesucian Islam di seluruh negara. 3. Menjaga adat istiadat Melayu. Selain menjaga agama, Majlis Raja-Raja juga berperanan dalam mempertahankan dan memelihara adat istiadat orang Melayu. Adat ini ialah membentuk jati diri bangsa kita. Tanpa adat, bangsa akan hilang identiti. Maka peranan Raja-Raja Melayu amat penting dalam memastikan adat dan budaya ini tidak pupus ditelan zaman. 4. Memberi pandangan dalam hal-hal penting negara. Majlis Raja-Raja juga memberi pandangan dan nasihat kepada kerajaan, terutamanya dalam isu-isu besar yang melibatkan rakyat dan kedaulatan negara. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika negara berdepan krisis politik, peranan Majlis Raja-Raja menjadi semakin penting untuk memastikan kestabilan politik terus terpelihara. 5. Meluluskan pindaan perlembagaan. Akhir sekali, Majlis Raja-Raja berkuasa untuk meluluskan atau menolak pindaan kepada perlembagaan persekutuan, terutamanya yang menyentuh hak-hak raja, orang Melayu, Islam dan bahasa Melayu. Ini bertujuan memastikan hak-hak ini sentiasa dipelihara dan tidak sewenang-wenangnya dipindah. Rakan-rakan sekalian, Majlis Raja-Raja bukan sekadar simbol atau lambang semata-mata. Ia ialah tonggak perpaduan penjaga warisan bangsa dan berlindungan kestabilan negara. Tanpa institusi ini, Malaysia mungkin tidak akan seteguh hari ini. Sebagai generasi muda, marilah kita belajar menghormati institusi Raja-Raja Melayu, memahami sejarah dan sistem pemerintahan negara kita, serta menyemai rasa cinta akan tanah air dalam diri kita sejak kecil lagi. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, ingatlah bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja ibarat payung negara, tempat rakyat berteduh dan berlindung. Majlis-majlis raja pula ialah sekumpulan payung yang saling menguatkan antara satu sama lain agar Malaysia terus aman dan harmoni.
Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.